Jangan kencing di tempat ini. Tapi tulisan Arab. Setiap yang nak kencing tak berani. Tak berani. Assalamualaikum Dr. Mazhar dan tim. Ini dia hantar melalui mana ni? Melalui PMT ya? Oh. Saya ada satu kemusykilan. Bolehkah kita pakai pakaian yang tertera huruf-huruf hijaiyah? Apakah hukum jika memakai pakaian tersebut? Mohon penjelasan. Huruf-huruf hijaiyah ialah huruf-huruf Arab. Tak semesti huruf Arab itu Quran. Kalau soal Arab, huruf Arab lah. Cerita tentang artis Arab. Setengah orang dia tengok surat Arab, Allah, dia kata, dosa aku. Ceritanya artis Arab. Lagu Arab. Mungkin lagu cinta, mungkin juga lagu seks. Tapi dalam bahasa Arab lah. Kita dengar macam bahasa Arab lah. Cuma Arab ni tak macam Barat. Kerana ada pengaruh Islam. Dia tidak lucah. Melainkan dia berlebih. Ada lah perkataan lucah tu, tapi tak melampau macam Barat. Tentu tengok ada satu dokumentari di Bangladesh. Di Bangladesh ni orang suka kencing di dinding. Jenis tak ada tempat tandas banyak, ada dinding kencing, Dia jadi kebiasaan. Bukan di Bangladesh lah, Mesir pun kaki kencing di dinding. Tuan-tuan pergi Mesir, kencing dinding. Sekarang ni, mereka buat Mesir, buat Fir'aun bagi elok balik. Dan ulama'-ulama', 2-3 orang ulama' Azhar tak berani kata Fir'aun mati kafir. Dia kata, kita tak tahu. Allah memang mengetahui, kita tak boleh hukum. Punya nak angkat Fir'aun. Sekarang 2 bilion kerajaan dia belanja untuk buat museum Fir'aun. Masyaikh itu semua pakat pergi. Siapa yang tak pergi, Wahabi. Di balik cerita Bangladesh. Bangladesh ni kencing. Tak tahu buat. Orang bagi tahu jangan kencing, tak jadi. Jadi Majlis Perbandaran Bangladesh, dia pergi tulis di dinding. La tatabawul fi hadzal makan. Jangan kencing di tempat ini. Tapi tulisan Arab. Setiap yang nak kencing tak berani. Tak berani. Semua yang nak kencing tak berani. Berkesan. Tuan-tuan pergi tengok dalam YouTube ada cerita ni. Pasal orang Bangladesh tak boleh baca Arab. Mereka ingat tu ayat Quran. Padahal itu larangan, jangan kencing. Saya moralnya apa? Bukan semua huruf Arab tu menunjukkan kesucian. Kalau dia tulis Allah, Rasul, dia tulis Quran, hadis, ada qadasah dia lah. Ada kesucian dia lah. Kalau tak huruf biasa lah. Kalau orang tu buat baju dia alif, bata, apa, macam buku Iqra. Dia tak ada mengandungi ayat Quran. Dia huruf saja. Maka dia tidak ada. Sama dengan huruf ABC lain.